Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang baca setiap solat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 33 kali, maka jumlahnya 99, dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali untuk sempurnakan 100, maka dosa-dosanya akan terampun walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca setiap solat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 33 kali, maka jumlahnya 99, dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali untuk menyempurnakan 100, maka dosa-dosanya akan terampun walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Huraian mengenai pengampunan dosa telah pun dinyatakan dalam perbincangan beberapa hadis yang lalu, yakni mengikut pendapat ulama yang dimaksud dengan dosa-dosa ialah dosa-dosa kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis, disebut dalam hadis di atas bahawa 3 kalimah dibaca sebanyak 33 kali setiap satu, dan la ilaha illallah sekali. Dan hadis yang akan datang dinyatakan 2 kalimah diucap 33 kali setiap satu, dan Allah Akbar sebanyak 34 kali. Telah diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW telah merintahkan kami untuk baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setiap satu kalimah selepas setiap solat fardu. Seorang sahabat Ansar telah melihat dalam mimpi ada seorang lelaki berkata kepadanya bahawa jadikan tiap-tiap kalimah sebanyak 25 kali dan ditambah la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Perkara ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Bagi dia SAW menerimanya dan memberi izin untuk berbuat demikian. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW menyuruh supaya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 11 kali setiap solat. Disebutkan dalam hadis yang lain, kalimah-kalimah itu dibaca sebanyak 10 kali. Dan 3 kalimah yang lain dibaca sebanyak 33 kali setiap satu. Disebutkan dalam satu hadis yang lain, keempat kalimah itu dibaca setiap selepas solat sebanyak 100 kali, seperti riwayat yang ditulis dalam kitab Al-Hisin Ul-Husin. Perbezaan ini pada zahirnya adalah kerana perbezaan keadaan seorang pada segi kesibukan dan kelapangannya. Bagi mereka yang sibuk dengan urusan penting yang lain ditentukan bilangan yang sedikit, sementara bagi mereka untuk yang berkelapangan ditentukan bilangan yang banyak. Walau bagaimanapun para ulama berpendapat bahawa perlu dititik beratkan bilangan-bilangan yang disebut dalam hadis. Sesuatu yang digunakan sebagai ubat adalah sangat perlu mengambilnya mengikut kadar yang ditetapkan. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, beberapa kalimah yang menyusul yang tidak akan kecewa orang yang membacanya dan beramal dengannya. Siap lepas solat 33 kali tasbih Subhanallah, 33 kali tahmid Alhamdulillah, dan 30 kali takbir Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk amalkan zikir-zikir ini selepas solat kita. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.